Ada, aku rasa semua jenis motor ada. Touring, skuter. Aku minat gila ni S1K. Serius dah minat. Ada rezeki besar nanti naklah pakai S1K ni. Walaupun S1K ni RS4 lawa agak, tapi aku tak suka bunyi. Aku tak suka bunyi tu. Aku mau tu 4 inline. Aku rasa aku kena keluar ikut sana. Aduh rapatnya abang. Abang dalam motor besar bang. Lecah tak lecah? Allahu Akbar. Allah Allah Allah. Ah! Sabar kereta. Oh, member dah ke depan. Member dah ke depan. Sial. Tak sempat ke kat sana? Disebabkan dia orang pun stop, aku pergi kencing lah. Ada batu terpelanting ke helmet aku. Depan lalu uncle. Mak uncle. Open double line. I'm sorry. Tapi aku dah make sure.
tak bawa yang tu, aku bawa Insta tu je. Ha? Sini. Tapi aku tak pakai, aku ada ni. Kau nak video ke? Ya, aku pasang kat aku. Sebab aku hari tu crash kat sini. Kau jangan lagi sana, ikut! Benda macam ni yang aku takut sebenarnya. Aku rasa, chill man, chill. Aku ni dalam ni lagi. Aku tak takut pasal diri aku. Aku takut kalau kesilapan orang lain kan. Macam kadang-kadang lain orang ni lain mindset dia tau. Dia ingat kan bila bukit tinggi ni budak motor selalu main corner kat sini apa semua kan. So dia ingat ni tempat motor, tempat track, tempat untuk pelatih corner bagai. So dia pelenjan macam ini track. Oh, padu siut. Oh, padu baik. Wow. Wah. Mesti dia macam kau bukan corner pun tak payah ambil gambar kau. Kadang-kadang aku terfikir kalau motor yang sisi besar macam tu, kau tak rasa overpower ke main dekat BJIC? Tu
Kudus yang nak main corner dekat Bukit Tinggi ni kan. Tapi newbie lagi kan, baru lagi nak berjinak apa semua. Kalau korang newbie and korang pergi waktu Sabtu Ahad, memang ramai. Tapi kalau korang nak juga, memang waktu Sabtu Ahad je yang korang free. Korang datang pagi pukul 8.30 before 9 macam tu. Sebab aku pernah je datang before 9 kosong, aku main sampai pukul 10.30 macam tu lah. Nampak ada orang kejar aku. Ada lagi bro. Sampai orang smoke. Takut. Aku nampak berapa ramai ni. Naik ngawek. Tengok berapa ramai ni. So dia agak seram sikit. Takut. Takut dong. Nak lepak je boleh tak? Bukan motor sisi kecil je, sisi besar. So kadang orang yang tak. Itu hari aku accident kat situ lah. Itu hari aku accident kat situ. So kadang tu macam ni, diorang pusing belakang, kadang tak tengok orang. Boom. Tengok macam tu. Mana dia tengok belakang? Cuba kalau ada orang daripada atas tu turun, pump langgar dia. Tak pasal accident. Baru-baru lagi nak main corner kan. Nak layan BTIC ni. Uish, tak boleh pula. Tak salah. Tak boleh. Tapi korang kena hati-hati lah kalau korang datang, lagi-lagi kalau korang datang waktu Sabtu Ahad. Tengok tu. So itu hari aku accident. Aku langgar member tau. Dia macam ni, dia langgar pam. So ini pecah. Korang tengok ni, crash. Bawah ni pun ada crash. Ni biarlah, aku tak sempat nak cuci motor. Lepas tu bahagian lampu. Lampu aku pecah. Dia punya, aku accident tu, aku tak laju pun. Member tu pun tak laju. Tapi kita orang dua boleh crash, yang menyebabkan aku punya korang dengar tak ngauman tu, mesin dia tidur naik. Kos nak repair ni 4,500. Lampu saja dah 2,500. Inner dalam ni, dia bukannya patah luaran je tau, dia include yang kat dalam ni tau. Dalam ni yang patah. So sebab tu dia tak boleh nak simen balik. So dalam ni yang patah. So aku sekarang ni dalam proses claim insurans. So aku tak berani nak lenjan sangat. Takut kalau apa-apa jadi, insurans memang dah tak tolong dah tak cover dah apa-apa. Dia hanya cover yang belah yang aku claim tu je, depan tu, kiri tu, semua tu. In case kalau aku crash lagi, yalah, macam yang kita tahu, kalau kita claim insurans, motor mana boleh bawa jalan kan. Semua kena tinggal kat bengkel. Tu macam tu lah.